Ramai tunggu duit lebih baru nak simpan emas. Jangan lagi buat macam tu. Jangan dulu tunggu kita kaya baru kita nak mula simpan emas. Ramai orang cakap, tunggulah gaji besar sikit, tunggulah nanti hutang dah tak ada. Tunggu kita tunggu sehingga sampai sudah tak beli-beli. Masalahnya sampai beli-beli tak cukup duit. Lifestyle berubah, banyak kehendak daripada keperluan. So mula beli benda yang tak perlu. Di situ kita dah tak tahu nak urus dah. Kita ikut kita punya rasa. Itu kita nak, ini kita nak, tapi sebenarnya kita sedang memerangkap diri kita tanpa simpanan. Actually, simpanan emas ini sangat-sangat berbaloi. Sebab tu jangan tunggu duit banyak baru nak simpan. Dekat Umar Jewelleries, mula dulu dengan 1 gram. Bona sendiri, Bona pun bermula dulu dengan 1 gram. 1 gram yang penting konsisten. Okey. Yang penting bukan banyak, tapi istiqomah menyimpan.